dengan button di sebelah sini dan juga button di sebelah sini. Sediakan kertas, sediakan pen, rujuk ke aplikasi dan pergi ke tarikh hari ini untuk kita rujuk ke bahagian high tide. Pilih salah satu sama ada bahagian pagi ataupun belah petangnya. Saya ambil jam 6.58. Buat perbandingan dengan bacaan high tide pada jam, tekan button C, pergi ke bahagian tide dan laraskan ke bahagian high tide. Dia adalah bermula antara jam 1 hingga jam 2. Jadi kita ambil jam 1. Letakkan dekat sini jam 1. Dan pastikan pula ini kena sama. Dekat sini AM. So dekat sini pun pastikan AM. Kalau ada P bermaksud PM. So pastikan pada waktu pagi. So 6.39 pagi tolak 1 pagi. Buat dalam kiraan format jam. 39 minit tolak kosong jadi 39 minit lah dekat sini. Dan dekat sini 6 jam tolak 1 jam bersamaan dengan 5 jam. Jadi ada 5 jam 39 minit. Ini dah waktu yang anda kena masukkan dalam masa interval. Tekan button A sehingga blinking. Tekan semula button A dan pergi ke mode interval. Masukkan 5 jam 39 minit tadi ke dalam bacaan ini. Di yang pertama ini pergi ke bahagian forward sehingga jam 5. Kemudian pergi ke button sebelah dengan menekan button mode untuk laraskan ke 39. Selesai, tekan semula button A dan jom kita tengok bacaan high tide pada jam ini. Tekan button mode dan boleh lihat dekat sini air pasang pada waktu pagi berlaku pada jam 6 hingga jam 7. Kita buat comparison dengan aplikasi, adakah sama? Kalau dekat sini dia tunjukkan pada tarikh hari ini 15 Mac, high tide berlaku pada jam 6.39. So lebih kedekat lah ni. So antara jam 6 hingga jam 7 berlakunya air pasang. Nampak? Antara jam 6 hingga jam 7 berlaku air pasang. Di sebelah petangnya pula pada jam 6.58 PM. Jom tengok dekat sini bila air pasang di sebelah petangnya. Tekan bahagian forward sehingga ada keluar PM dan pergi ke arah yang paling tinggi. Dekat sini menunjukkan antara jam 6 hingga jam 7 berlaku air pasang. Dengan comparison dekat sini jam 6.58. Dan selesailah untuk setting tide graph dekat mat motor. So untuk korang yang belum ada mat motor ataupun G7900, ada macam-macam color, ada 4 color pilihan. Korang nak berkenan pada harga original terbaik, boleh cari Taufik dekat Accent sekarang.